Okay, Assalamualaikum semua. Semua kembali. Okay, pada hari ini Anda akan tunjukkan kaedah-kaedah untuk pruning ataupun memangkas pokok cempedak. Okay, pangkasan untuk pokok cempedak ni dia penting untuk membentuk pokok cempedak yang seimbang. Okay, memberi pengudaraan kepada pokok, di samping kita meninggalkan dahan-dahan yang produktif. Okay, kita akan buang dahan-dahan yang tidak produktif, yang mana dahan produktif ni penting untuk memupuk penghasilan buah pada musim yang akan datang. Selain daripada itu, pengudaraan di kawasan kenepi pokok penting juga untuk mengelak penyakit-penyakit, terutamanya penyakit berasaskan daripada kulat. Okay, jadi pada hari ini Anda akan tunjukkan beberapa contoh. Okay, satu, untuk pokok-pokok cempedak yang masih kecil, pada usia lebih kurang 1 tahun, seterusnya pokok-pokok dewasa. Okay, semua ni untuk persiapan musim cempedak pada tahun hadapan lah. Okay, sama-sama kita saksikan. Okay, di sini ada pokok berusia lebih kurang 1 tahun. Okay, mana Anda tanam untuk sulam. Okay, di kebun yang dah lama ni. Okay, so far ini adalah bentuk yang dah dibuat. Macam kita tuan-tuan tengok, okay, cabangnya dibuka ke pelbagai arah. Okay, kalau ikut teori, hanya 4 ke 5 dahan yang terbaik, okay, akan disimpan. Okay, namun kalau ikut cara Anda akan simpan lebih lah. Okay, pada jarak lebih kurang 3 kaki, kita akan potong dan mula membentuk dahan. Okay, seterusnya pangkasan-pangkasan berterusan diperlukan untuk kita membuang dahan-dahan air yang berada di sini. Ya. Ini dia akan makan baja. Ini dipanggil tunas air ni. Ini dipanggil tunas air. Kita akan buang ni. Okay. Sepatutnya pakai skater, tapi hari ini hanya ini saja senjata yang Anda bawa. Kita akan pakai sabit saja. Okey, seterusnya kita akan pruning untuk pokok dewasa pula. Okey, pokok ni yang di belakang ni pokok yang antara yang pokok yang produktif. So setiap musim dia berbuah dengan banyak. Okey, jadi kita akan pruning pokok ni. Kita akan buang dahan-dahan yang tidak produktif. Okey, tidak membuatkan ia terlalu lebat dengan daun, membuang dahan-dahan yang rosak. Okey, tiga pokok pun pada lah. Banyak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kota pekebun terletak pada apa? Pada alatnya. Sedap buat kerja.